Waalaikumsalam. Kitab baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ni diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adik kakak, untuk kita sama-sama belajar ni, sama-sama mengikuti bacaan kitab. Nah, cuma pagi ni ada kitab baru. Dah. Cuma pagi ni ada kitab baru. Dah betul, tak ada nak betul saat ni. Takut demo lewat-lewat. Dah. Betul dulu. Gitu. Cuma pagi ni kita ada kitab baru, dan juga Waalaikumsalam. Kitab Muhimmah kita stok dah. Kitab Muhimmah kita stok dah. Kita sambung pada kitab Uqud Al-Lujain fi bayan huquq Az-Zujain. Gapo dia ni? Kitab ni berbincang. Kitab ni kita kata kita belajar berkenaan dengan peranan dalam rumah tangga. Peranan isteri, peranan suami dalam rumah tangga macam mana. Pasal apa? Tak minat buat nikah. Bukan minat buat nikah, pok kita ramai bodoh. Balas-balas nak cerai, balas-balas nak cerai. Tapi kalau kata puak kita pagi ni saya kita pagi ni mungkin ada masalah dengan tok laki kau, masalah dengan bini kau gapo kau. Lepas ngaji ni beki betul balik. Beki betul balik cara kita dengan pasangan. Bila kita betul diri kita, bila kita betul perangai kita, insya-Allah pasangan boleh terima lah kita ni. Ni kita tak perangai penyepak. Baik tok laki, baik bini, perangai penyepak. Penat. Jadi kau masalah. Jadi gitu. Kita ngaji sama-sama, faham sama-sama, reti kaedah dalam rumah tangga lagu mana. Memang kita kata payah ni. Payah pasal kita tak cari. Nak bertahan berpuluh-puluh tahun. Memang betul. Sebab tu kita kerja, kita ada ilmu, apa kita boleh tahan kerja tu siapa mau boleh duduk kerja jadi koli orang dengan 10 tahun, 20 tahun. Tapi apa dalam rumah tangga 5 tahun, 6 tahun, apa jadi lagu tu. Jadi hak ni kita nak buat, kita nak mengaji, kita nak wipeh. Bila kita wipeh, kita ada ilmu, jadi serupa juga kita masa kita kerja dengan orang. Kerja dengan orang boleh
boleh tahan berpuluh-puluh tahun. Apa kita duduk dengan suami, duduk dengan isteri kita ni jadi tak boleh tahan berpuluh-puluh tahun serupa dengan kita kerja tu. Nah, sebab tu kata kena ada ilmu, kena ada ilmu, kena faham perangai. Tak, baru tak apa dak. Ni ada ilmu saja, tak faham perangai pun payah juga. Bukan maksud ada ilmu tak faham perangai tu kira tak apa, tetapi kalau kata ada ilmu perangai dalam rumah tangga tu tak tahu. Nak terima hak, nak tolak hak. Nak terima hak, nak tolak hak. Jadi benda tu menjadi, kita kata menjadi kepincangan. Menjadi kepincangan kita kata. Kerana apa benda tu menjadi kepincangan? Kerana kita tidak, apa kita kata, kita tidak ada ilmu dalam bab rumah tangga tu. Nak pusing kok ni ko, nak pusing kok ni ko. Bila mana tang nak jadi Piramli, bila mana tang tak jadi Piramli. Tu masalah kita. Dan juga kepada adik kakak, tak tahu moderator masuk dah kodok. Kepada adik kakak tu apa Abang Hanifah ada tu, kepada adik kakak yang berminat untuk menyertai kelas perawatan ruqyah. Kita ada kelas perawatan ruqyah pada pukul 10 pagi ni dengan pagi ni dengan malam ni. Dikata ada 2 sesi lah. Bukan dua sesi lah untuk sesi pagi. Hok nak join sesi pagi, hok nak join sesi malam lah. Jadi pengumuman dulu lah dia. Yang berminat nak join kelas perawatan ruqyah tu sebanyak RM30, dan kita ada sediakan modul untuk belajar tu. Belajar hanya dekat Google Meet, tak usah rusing, tak usah gapo. Boleh kontak dengan Abang Hanifah tu. Banyak hala minggu lepas. Raya kan. Boleh kontak dengan Abang Hanifah tu, dan Abang Hanifah bubuh nombor telefon tu. Orang nak kontak. Boleh kontak Abang Hanifah tu, royak ke dia nak join kelas perawatan ruqyah. Nanti dia akan masuk lah, dia akan interview lah gapo. So dia akan masuk lah dalam grup. Lepas pada bayar lah gapo dah. Kita kelas kita pagi ni bermula pukul 10 pagi insya-Allah. Gitu. Baik. Kitab ni dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Siapa dia? Siapa dia tu? Dia ni adalah orang Malaysia juga. Orang Malaysia juga, dan juga dia ni orang yang sangat faqih. Orang yang sangat faqih berkenaan dengan fiqh rumah tangga ni. Gitu. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dan seterusnya ini adalah suatu muhimmah, yakni tugas yang ditakuti di atas kaum perempuan yang bersuami. Muhimmah pun kena retino, kita ni pun kena retino. Yang bersuami, yakni mengerjakan pekerjaan yang dengannya menjadi derhaka terhadap suaminya. Maka wajiblah ke atas sekalian perempuan tersebut belajar dan tahu apa hukum, supaya terpelihara segala amalannya dan kebajikannya, dan beroleh manfaat darinya di akhirat kelak. Dan bagi perempuan yang derhaka kepada suaminya di dunia, kelaknya akan menanggung beberapa seksa dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala yang sedang menanti mereka di hari akhirat.
maka pada hari tersebut sangatlah menyesal sekalian perempuan tersebut. Dan pada waktu itu tidak berguna lagi sesalan mereka. Sedap ni kitab ni. Sedap ni kitab ni. Dah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran yang bermaksud pada hari kiamat itu harta dan anak-anak tidak lagi memberi manfaat kepada mereka yang berdosa. Dah. Harta dan anak-anak tidak bagi lagi manfaat kepada kita yang berdosa. Lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi kita yang buat dosa dengan tok laki. Jangan panahlah dah. Kaum-kaum ibu, kaum-kaum isteri-isteri jangan panahlah nak kata mana monggo. Ulama ngajar tu kerana ulama nak betul kita dah. Kita tak usah duk gelepar lah. Tapi ngoti adik kakak, tengok kulit dia tu, dak ni kita ni. Dah. Baik, fasal yang pertama yakni berkenaan dengan dosa besar. Antara dosa besar yang menjadikan perempuan itu derhaka kepada suaminya, maka ketahuilah bahawa para ulama telah memfatwakan pada perempuan yang menderhakai suaminya adalah seperti berikut. Padanya antara dosa yang besar yang menjadikan ia menderhaka kepada suaminya yang pertama yakni meneguh suaminya daripada mengambil kesukaan, sama ada wati atau lainnya, seperti ia meneguh daripada menjamuh dan menyentuh pada mana tempat pada badannya. Dah. Dosa besar yang pertama, panjang. Panjang. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita peranai rumah tangga lah. Waalaikumsalam. Kita peranai rumah tangga lah kalau dalam bahasa Melayu. Katanya pengarang dalam kitab ni, dia kata antara dosa besar pertama orang tino buat. Dosa besar pertama ni hok paling banyak sekali orang tino buat ni. Awak rasa postan dah ni pukul 8 ni. Dosa besar pertama orang tina buat ni adalah meneguh suaminya daripada mengambil pada kesukaannya. Contoh, boleh mayat, boleh ilham kau mayat subuh saat ni. Ilham kan ilham tu anak siapa? Ada sepupu seorang nama Ilham, tapi lah Samnadah tu tak tahu tu. Anak siapa tak tahu tu Ilham tu. Kalau sepupu kita rasa tak main TikTok rasa. Waalaikumsalam. Lagu mana ni? Lintasan benda baik. Mana kau tahu? Kacik bahasa Melayu. Kita bukannya alim. Kacik dalam bahasa-bahasa tinggi. Kacik kot Melayu Ramalon ni orang tino dia tak siu itu laki jamuh dia. Jamuh lagu mana? Jamuh petik sini sikit. Petik sini sikit. Dia tak bagi. Orang tino ni dia tak bagi. Atas alasan macam-macam lah. Atas alasan macam-macam lah. Dok. Letih ko serabut ko lebih-lebih lagi serabut. Kita orang tino ni dok biasanya bukan kita lah, popokmu lah. Berasa banyak ilmu dah lah kita ustaz gitu. Tak payah tu. KL menjerit. Tak payah lah KL menjerit ngepek gapo pagi ni. KL menjerit tak makan nasi lagi kau. Sabar dulu dah. Orang nak baca kitab. Jadi kalau KM menjerit dia komen-komen, jadi ambo duk baca komen KM menjerit, tak baca kitab lah jadi. Gitu. Relax. Bertenang. Bertenang dah. Sabar. Dah.
Lah ni ramai orang Tino yang tidak membenarkan suami dia jamuh dia. Jenis tok laki hok memang jak kecek jenis berhigote. Deh. Jenis tok laki hok jenis jak kecek memang berhigote. Jadi dia besar dia berhigote juga. Tak. Bila dia besar dia berhigote. Kita ni memang kita duduk dalam suasana anak cikgu besar. Pok pengetua, mok cikgu besar. Tak boleh ni. Tangan tak boleh ngayak lah gapo. Memang strict sungguh. Pembarih lah kehidupan, pembarih lah kita kata. Ada kata nak jenis lagu tu. Jadi bila duduk pada keadaan lagu tu adik kakak, tok laki ni cuek lah. Muka tok laki orang jatuh kan dia tolong orang jatuh ni. Kalau dengan bini dia jadi tolong sikit orang jatuh ni. Ada juga orang jatuh jenis strict, ada tapi kak lah. Nak kospor kayu tak jadi juga kita orang jatuh ni. Jamuh. Abang. Jangan duk jamuh kok lambo letih balik kerja ni. Gapo dia hukum dia lagu tu? Kita orang Tino jawab lagu tu kepada tok laki kita masa tok laki kita jamuh kita. Hukum dia berdosa, haram. Kalau tok laki kita nak jamuh kita, tok laki kita nak jimak kita wi alasan macam-macam lah. Wi alasan lah. Tidak macam-macam pun. Wi alasan standard pun ramai-ramai lah pok kita. Letih. Tak ada nak cara ke anak nak pek. Maka gugurlah nafkah kita pada hari tu. Gugur nafkah kita pada hari tu. Kalau kata hari tu cukup dah setahun berumah tangga, maka dengan cukup setahun rumah tangga tu, baju pada puya tu tak payah beli. Baju pada puya tu tak payah beli, makan pada hari tu tak wajib bagi. Gugur dah nafkah. Cuma bak tempat tinggal tu tok laki kita duduk tu kerana ihsan tok laki saja. Kalau tok laki nak perambak, maka perambak. Suami peluk di supermarket ditolak isteri. Oh loh, nak aku pergi dakak kat supermarket. Kau pergi tok laki kak ni. Tengok tepat-tepat lah nak aku bawah tangga, bawah eskalator pun nak bergotek. Berdoa lalu ni. Cetik telur tu baru tahu. Nak aku tak dede ni deh. Tunggulah dulu ni hok orang standard. Hok standard. Ni nak aku dakak di Iyomo. Tak ada rasa ni. Bukan tak boleh, tak ada masalah. Jadi sialah kau budak-budak buja kita berair mulut. Berair mulut belenjo ai liu. Nyanyolah kau budak-budak buja. Nak pula kalau hok umur 27, 28 hok tak nikah lagi. Alalah deh, sia ke demo. Jangan dah pesan molek abis sia kau single. Hang kata gitu. Nyanyo sungguh kau single ni. Suami tak boleh jamuh, tapi isteri tak bagi. Suami galuh sebab tak sebal lah. Tapi isteri tak boleh jamuh. Nak tak boleh jamuh ni hak kita tengok kecek lah ni. Boleh tanya hukum orang tengok kecek ni boleh oyak hari. Orang dok oyak dah tak boleh berdosa besar orang Tino tolak tok laki nak jamuh. Memanglah kalau ikut tak ada, memang dah laki nak jamuh kita di Iyomo biarkan jamuh nak kata kuano. Sebab Nabi kata hatta atas belakang uta. Hatta atas belakang kita. Apa? Uta. Tapi lagu tu lah. Hak menjadi masalah lah ni tu. Jadi tok laki tak ada tomak ni ni. Nak aku nak berdakat tempat ramai. Dia berasa dia beruk berkali. Nak bergatung, berserayu aruk tempat ramai. Pasal gitu kau tok laki. Bukan tak boleh habis. Ambo ngabe atas belakang uta, ambo relok selok. Tapi tempat ramai ni habis.
Neh, nyanyi kau re buje, royak gitulah. Neh, jawab dengan hikmah. Neh, kita orang Tino dengan orang Jatah kena jawab dengan hikmah, kita orang Jatah dengan orang Tino pun kena jawab dengan hikmah. Tak boleh kita nak sterik sangat. Oh, malu kau kan, tak boleh buat lagu tu. Neh, nak pula kita isteri kalau kita kecek lagu tu dengan tok lelaki, ada dosa kita. Isteri pehe supaya isteri nak buat macam mana nak buat isteri pehe supaya isteri poho dan tak poho. Apa kaitan isteri poho dengan taat? Tak jumpa pucuk warna poho dengan taat pula ni. Saya elok kain jamak poho ko lagu mana tu? Kalau suami tak dapat bagi nafkah batin macam mana? Nanti dulu kita kecek bab dosa. Kita faham. Gini. Kita kecek dulu gini. Ambo bagi ambo baca habis dulu kita. Lepas habis adik kakak tak jumpa jawab baru adik kakak tanya. Deh, ni ambo duk baca kitab, duk baca komen adik kakak jadi tak pakarlah jadi. Deh. Gitu kaedah dia. Dengar dulu habis. Siapa ambo kata wallahu a'lam. Tak faham apa dia hok kata. Baru boleh tanya. Buat soalan, baru boleh, tak ada masalah. Deh. Gitu. Ni kita duk tengah baca hok ni demo tanya. Ni, kalau dekat kena sepak dah. Ni, moga duk jauh. Moga deh. Terima kasih Pak Syakin. Nah, maka menegur suaminya daripada menyentuh dia. Nah, tak kira lah jamuh mana jamuh di bahu. Deh. Seluk dalam baju kau. No. Anak tengok. Nah. Kita nak baca kau retino kita. Gini Abang Sukri panggil retino biar masuk dalam lah ambo. Neh, abang jangan baca diri. Lama ke tidak tan mungkin. Neh. Deh, tutup komen. Tak apa biarlah set dia nak komen pun biarlah Kak Liza. Deh, tak ada masalah gapo. Neh, Abang Sukri panggil retino Abang Sukri mari dengarlah ambo deh. Abang Sukri jangan baca diri, Abang Sukri baca diri kak. Deh, nyalerak kau retino lah. Neh, pasal ambo percaya Abang Sukri ni tak erti nak beta bini. Deh. Jadi kalau Abang Sukri tak erti beta bini, mari bini Abang Sukri tu dengan ambo kecek deh. Biar ambo beta dia. Tak apa. Neh, kalau Abang Sukri beta dia ni payah sikit. Pengalaman ambo lah. Tapi terpulih lah. Waalaikumsalam. Tak kira lah nak jamuh mana, nak jamuh punggung kau. Nak jamuh atas belakang kau. Nak jamuh di telinga kau, nak jamuh tekuk kau. Tak ada masalah gapo. Maka orang Tino hok ni hok paling besar sekali dan paling ramah sekali hok orang Tino duk buat. Ni tak ui ni, tak lelaki jamuh. Atas alasan anak lah gapo. Lah betul anak tu, tapi tengoklah kalau anak umur 4 bulan, alasan anak tengok mana boleh lagu tu. Gitu. Sebab ramai di antara kita gunakan alasan letih kerja tak boleh layan tok lelaki. Letih abang ambol letih kerja abang duduk main dalam jeng lah gapo nama rima, letih kerja tak boleh nak layan abang. Kita apa hukum dia? Hukum dia berdosa. Orang Tino lagu ni yang menolak setuhai daripada suami, tepih tangan tok lelaki, tolak pakai tangan kau, tolak pakai kaki kau, tolak pakai hidung kau. Maka hukum dia dosa besar. Sebab gapo? Macam-macam lah. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, ia keluar daripada rumah tanpa keizinan suaminya, sama ada suaminya itu hadir ataupun ghaib, atau keluar pada majlis zikir, atau pergi kepada majlis mempelajari ilmu yang bukan fardu ain, maka dikira derhaka. Orang Tino hak boleh keluar rumah, hak menjadi wajib orang Tino keluar rumah ni pada ketika dia nak ngaji ilmu fardu ain. Tok laki bodoh ketok, tok laki tidak alim, maka wajib bagi orang Tino gi tubik rumah, gi ngaji fardu ain. Tetapi lah ni tidak tubik daripada rumah dah lah ni.
ilmu mari kut dalam goni ni, kut dalam telefon. Nah, kut dalam telefon ni ilmu mari. Jadi bila ilmu ni mari kut dalam telefon, nah, bila ilmu mari kut dalam telefon, tak boleh ada dah alasan kita tak tahu dan tak ngaji berkenaan ilmu fardu ain. Kerana goni ni ujung dunia tu. Nah, ujung dunia tu gapo nama? Orang tahu belakon. Goni ni. Nah, duk tengok go tu, duk tengok goni semua ikut telefon belakon. Nah, maka zaman lah ni tidak wali dah kalau guna perkataan ambo tak tahu ustaz. Ambo tak tahu ustaz, goni tak tahu, maka tidak wali. Dah. Gitu. Pakat share lah dah. Pakat share biar ramai lagi orang mari ngaji ilmu fardu ilmu rumah tangga ni. Memang betul tidak fardu ain, tapi gak jadi kau kena taat kita kalau dengan tok lelaki. Gitu. Keluar rumah, orang tenola ni yang ngaju dengan tok lelaki dia tubik daripada rumah. Tubik lalu daripada rumah orang tenola ni. Jangan. Ngaju dengan tok lelaki gak. Tubik 3-4 hari, ada setengah-setengah isteri tu kau ambo biasa duk handle key dah seminggu tak balik. Dia bini orang seminggu dia tak balik, dia tinggal tok lelaki dia kelipah di rumah. Tok lelaki pun pergi kerja balik kerja tengok takut bini ada tak ada juga. Pergi kerja balik kerja tengok takut bini ada tak ada juga. Orang tino lagu ni dia tubik daripada rumah tu, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Allah, dan Nabi tak mengaku umat orang tino lagu ni. Kalau pada zaman Nabi, orang tino yang derhaka kepada suami sampai setahun ni, Nabi SAW tak akan semaya mayat dia. Dan benda ni Nabi sendiri kata kepada anak tino dia, yakni Fatimah. Bila mana Fatimah buat Saidina Ali tarik muka, nanti dulu. Kalau tanya soalan yang di luar tajuk kita ngaji, tunggu habis baca kitab dulu kak. Sabar, hamba tahu kak marah kotak lelaki kak, tetapi sabar deh. Kena ngaji dulu. Wi reti bahasa dulu. Hak benok-benok kita ni biar cerah-cerah dulu. Ni duk dalam benok nak nanya soalan lagi gini. Ngaji dulu, wi faham dulu. Habis hak ni tak faham juga baru tanya. Tu baru kaedah ngaji. Ni duk orang duk baca, sibuk duk ngomel lah berapa. Anak rima. Tak jadi ngaji gitu. Hak tu jolo kalau kita benok ngerti tu lagu tu lah. Kaedah kita belajar tak kena. Bukan sekolah tak apa. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 11. Kau berat lagi, kau duduk alik belakang sekali. Okey, murid-murid, 1 tambah 1 berapa? Biiznillah. Sudah lalu. 1 tambah 1 biiznillah. Beres. Balik awal buat kita. Dia tu kena ngaji. 3 1 tambah 1 beres lalu. Jadi lagu tu. Tak boleh. Lah ni ada pula ustaz bagi mana, dia kata lagu mana? Boleh orang tino kalau kecil hati dengan tok lelaki keluar rumah. Orang tino boleh kalau kecil hati dengan tok lelaki keluar rumah atas rasa tak sewi baloh. Berat ni. Ustaz kau tepung kastak ni. Demo pakai piyuh, pakai serban, demo nak jadi feminism juga ni. Tak boleh. Hukum dia tak boleh. Total tak boleh. Kerana tok lelaki tak wizin kepada kita nak tubik daripada rumah. Tak kira apa sebab sekalipun selain daripada kita nak ngaji fardu ain. Selain daripada ngaji fardu ain, maka hukum dia berdosa kalau suami tak bagi. Pergi majlis zikir. Ada orang pergi majlis zikir. Pergi majlis zikir. Rata reti. Pergi majlis zikir. Majlis gini, majlis pergi. Rata pergi. Kak Acu sebut apa hukum tubik rumah tok lelaki tak bagi. Tak apa, atas dasar mudarat. Atas dasar mudarat.
Ya wi tukar lagu tu. Mudarat belaka. Gon ni mudarat, gon ni mudarat. Kalau mu duduk dalam rumah tangga, mu guna alasan mudarat untuk mu lari daripada tok laki, mu nikah buat gapo? Tak boleh nikah kita. Ni baloh dengan tok laki bukan baloh lah. Ni pasal tak kena dengan nafsu. Pasal tak kena dengan nafsu, mudarat ustaz, tak ada masalah. Terkorok dia tak ada masalah. Kita jangan duduk jadi bongok. Orang jatuh tak apa je jadi binawan. Orang tina tak boleh jadi binawan, ingat. Ya, nusyus. Ingat dah, orang jatuh tak apa. Biar orang jatuh nak jadi binawan lah dia. Orang tina jangan jadi binawan. Gapo dia binawan ni? Tak dengar kata tolu. Tak cakap ajar. Bila-bila kita kata, demo jelas orang masuk surganya. Kalau kita kata tak leh ya awak gini, awak jangan tubik rumah gak. Moga kebenaran autoriti gapo duduk di abe. Awak gitu tubik rumah gini orang lain apa Allah lah. Malu sangat mecok rembah pitu lah gapo. Tubik di rumah tak rembah pitu tak apa lagi. Ni ambo tak ada gapo lagi. Binawe. Abe padli hai. Demo awak tubik daripada rumah tak mecuk tak apa lagi, habis dok berasa hati ni awak tubik rumah awak rembah pitu awak murih ke anak-anak, awak murih ke aku. Tak boleh ya lagu ni ya. Jangan ya, tak boleh orang lain dengar, orang lain apa. Biarlah dengar gila. Dia kata lagu tu kata lelaki. Ambil apa dia binawan tu? Bongok. Bongok dan bodoh. Binawan tu bongok dan bodoh. Okey, mari mana selangor. Bongok dan bodoh. Ejah minum air sekali boleh. Tak apa. Baking pagi ni. Ni pasal minum air kopi. Ambo pergi beli flash mari. Ambo pergi beli flash mari ni supaya nak jaga supaya nak jaga air panas biar sedap mengajar. Orang tina tak apa binawan, orang tina ikutlah jadi binawan. Mana boleh. Dah tak boleh boleh kata bolehnya. Lagu tu. Dah. Tangan kanan rima. Pasal ni dalam telefon ni, dalam tangan kanan ni. Tangan kiri lagu mana ni? Aku pakai je tangan kanan ni. Pakai cicing tangan kiri. Bukan terpakai cicing tangan kanan, je tangan kanan. Begitulah nak ojak dah. Tak. Maka tak boleh sama ada tok lelaki ada di rumah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyawa molek-molek. Dah, tak ada masalah. Dah. Jangan balas benda remeh. Ada lagi duk tangan kiri. Ikut mu. Dah. Dah. Tak ada gapo. Hamba beres ha. Dah. First Ustaz Nifus danlah saya jumpa kecik derek. Ustaz ni first dan lah saya jumpa kecil dia. Tak apa. Tak ada masalah. Waalaikumsalam. Mana saat ni? Sama ada suami hadir ataupun gaib. Suami hadir ni maknanya suami ada di rumah kita lah. Mana kita duduk sekali, kita pun tobik daripada rumah kerana gapo lah. Kerana kita ngaju dengan tok laki ke, ngaju dengan tok tua ke, tobik daripada rumah tak kata belum tobik. Pergi mana-mana 3-4 hari tak balik. Orang jatuh akan mikir kan. Orang jatuh akan mikir kan. Tentu bini kita ada jatuh lain. Tentulah mikir lagu tu. Kalau jenis orang jatuh jenis hak perut uduh. Kalau orang jatuh jenis perut comel, demo akan kata lagu mana? Tak apa balik rumah kapur sekali. Kalau tok lelaki berhingaju bini seorang lagi. Demo balik kapur sekali. Kalau tok lelaki jenis juru, kalau jumpa tok lelaki jenis huduh tak. Kalau jumpa tok lelaki jenis huduh tak. Dia tobat lahung dia kata kita pergi tidur rumah jatuh lain. Tobat. Dah barang ada.
kau ti tak faham gapo dia. Neh, jadi lagu tu, tobat lahum. Neh, mesti dah kalau tok laki hok jahat, kalau tok laki hok jahat dia akan kata kau bini dia gitu gini. Tentu dah dia akan kata gitu. Neh, tetapi kalau boleh tok laki hok baik gak mujurlah kau kita ni. Neh, kalau boleh tok laki hok baik, mujur kau kita ni. Neh, ni berhati-hati. Sebab kadang-kadang perangai kita menyebabkan tok laki kita ni jadi sakit hati dengan kita. Sebab tu kita nak kena faham molek antara benda yang boleh dan benda yang tidak dibenarkan dibuat dalam rumah tangga. Sebabnya kalau kata kita tak faham benda ni, menjadi masalah bagi kita kerana tidak boleh terlaksana hukum dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga hukum tak jalan, isteri boleh pijuk kepala tok laki bila-bila masa. Rata reti gi jajak air tok laki, maka tak ada sakinah dalam rumah tangga, jadi menyebabkan rumah tangga itu hilang berkat. Bila rumah tangga tu hilang berkat, kita jadi duk panas kita jadi duk panas kita duk panas dengan tok laki duk panas dengan kita. Sama tu kalau tok laki hok ada dengan kita, tok laki hok hadir dengan kita. Ataupun suami yang roik daripada kita. Tak bagi boleh anggap sebagai hutang. Sebab tu nafkah. Sebagaimana nafkah isteri dikira hutang, sebegitu juga nafkah hak suami itu dikira hutang. Ingat. Nafkah sama nafkah tak bagi dia jadi hutang. Tak kira side suami kau, side isteri kau, dia jadi hutang dua-dua. Gitu. Dan ataupun suami kau PJJ kau, kita dah PJJ sedaplah tubik kata reti. Nak tubik kata reti tak ada masalah, tetapi kena minta izin dengan suami. Lepas tu nak tuntut macam mana? Atas demo kalau macam abang kata kalau macam abang nak tuntut dengan dia kata tak sewi terpoleh, abang nak reda ke abang tak reda. Kalau abang reda, maka boleh pahala sedekah kepada abang. Kalau abang tak reda, maka dia jadi hutang akan cara di akhirat esok. Gitu je. Tak ada gapo. Rumah tangga tu suami sebagai kalau tangga penuhnya macam mana? Suami pemimpin, kalau kita perangai sepo nyepak, tak dengar kata sepo tolak juga. Serupa ngalan ni, Nuh Abrahim pemimpin, kita duk kata uduh-uduh. Tanah negeri Pahang Sultan Pahang pemimpin, Sultan Pahang ketua bagi negeri Pahang. Demo jajah molek-molek tanah buat tanah dulu ya. Ni mari jumpa lomba mah pula dah dalam tanah tu. Tak serupa kok. Kalau pemimpin adil, pemimpin baik sekalipun, kalau pengikut makmum dia perangai penyepak, masalah juga dalam rumah tangga. Gitu. Ada masalah kewanitaan tidak ingin bersama, kena pergi berubah. Wajib kena pergi berubah. Tak ada alasan. Maka sama ada keluarnya isteri itu kepada majlis zikir ataupun kepada majlis yang tidak ada kaitan dengan ilmu fardu ain, maka itu dikira derhaka. Dikira derhaka. Gitu. Maka jika tidak dikira derhaka, seorang isteri keluar tanpa izin suami, belajar bab hukum haid, nifah dan sekalian ilmu fardu ain. Segala jenis ilmu fardu ain, orang tino kita tubik tak minta izin kita. Kita tak bagi bini kita ngaji fardu ain. Tetapi orang tino kita buat inisiatif tubik daripada rumah, masa kita pergi kerja nak ngaji fardu ain, maka kita suami kita tak boleh larang kerana tuntut dia dengan agama, bukan tuntut dia dengan kita. Kalau kita larang, menjadi masalah kepada kita pula suami, yakni menghalang ataupun memayuhkan orang nak ngaji agama. Lagu tu.
Bahkan wajib ke atasnya keluar bagi mempelajari segala ilmu fardu ain, dan haramlah atas suaminya menegahkan isterinya daripada keluar kerana hendak menuntut ilmu fardu ain, jika si suami itu bukannya orang alim. Tetapi jika suami itu orang alim, maka wajiblah dia belajar dengan suaminya. Pada ketika itu haramlah bagi perempuan itu keluar daripada rumah. Kalau untuk lelaki kita jenis tak alim, jenis standard KL lah. Tak. Jenis standard KL, jenis pakai luar pendek, tubik rumah pakai luar pendek. Tak. Lepas tu pakai luar pendek, isap rokok, tak tutup kepala. Maknanya tidak alim lah tu. Tok lelaki kita tu jenis fasik tu. Jadi bila tok lelaki kita ni jenis fasik, maka wajib bagi kita retina keluar rumah ngaji ilmu fardu ain. Gilah cari ustaz kau, ustazah kau ngaji ilmu fardu ain biar we faham. Terutama sekali bab semaya, bab darah. Dua perkara ni kena faham, kena ngaji. Hukum-hukum lain tu tak apalah, dia mari dengan keadaan urus. Tak, dia mari dengan keadaan urus, tak ada masalah tu. Contoh macam bab muamalat ko, dalam bab pakaian ko, gapo ko, semua tu hak asas-asas benar tu kita ngaji dah di sekolah, maka kita boleh fikir diri. Hak mana molek, mana tak molek. Bab fardu ain ni contohnya dalam bab aurat berat, aurat ringan, dengan sepupu lagu mana, dengan pok saudara lagu mana, dengan anak saudara lagu mana, dengan abang ipar lagu mana. Jadi benda tu kita boleh hejah dan ikut pada urus. Tengok pada urus setempat. Maka hak tu antaranya. Jadi kena ngaji fardu ain. Uya wi faham molek, uya wi ngaji molek, wi faham biar betul pala otak ni biar ngaji betul. Ingat ni, kita orang Tino ni adik kakak kena ingat, ramah feminism ataupun orang Tino hak ada penyakit nasi setitik yang kegelepar ni kalau ngaji kita ni. Jadi kalau macam bini kita ni tidak alim, tetapi jenis pakai piyah pergi masjid gitulah. Tidak alim pun. Tetapi kalau jenis bini kita hak tak boleh kena tegur, hak jenis ada penyakit nasi setitik ataupun hak jenis feminism ni. Hak ni memang sangat bahaya bawa paham lagu ni duk ada dalam rumah tangga. Bahaya ni kalau orang tengok ni. Dia berlakon betul. Tak boleh. Hak ni sangat-sangat menentang daripada hukum agama. Dia tok lelaki pun jahat juga. Tok lelaki jahat. Biarlah tok lelaki jahat. Bini ada narsistik bukan faham narsistik ni dia masalah mental. Narsistik ni dia ada masalah mental. Hak tu nanti dulu bentar lagi. Kena tanya mula dah, biar baca kitab ni batu-batu baru habis tanya mula. Yang ketiga, enggan berpindah bersama suami. Contohlah duduk PJJ, bini cikgu di Johor. Tok laki cikgu di Kelantan. Tok laki kata yang marilah pindah di Kelantan ni, awak nak duduk jauh lama mana dengan ambo. Demo nak duduk jauh lama mana gak dengan ambo? Berapa puluh tahun demo nak duduk jauh dengan ambo. Nak ke ambo duduk tengok orang Tino lain ni belenjo ILU. Duduk tengok orang Tino lain ni. Di sekolah cikgu-cikgu muda pula. Ramai lah ni tok lelaki meluah perasaan lah kepada bini. Lo teh-teh lah, poso-poso lah, nak kau tak nak teh gak. Nyasang lagu tu pula, suruh tok lelaki poso pula. Berat orang Tino lagu ni. Berat orang Tino lagu ni. Sepatut bila tok lelaki kata yang awak kena balik sini. Awak kena balik sini dah, abang tak boleh tengok pasal ada 3 bulan ke 4 bulan dah ada cikgu baru masuk. Muda lagi 25. Allahu Akbar. Dia pakai baju memang ketat gelemak. Kain baju kebaya dia tu dia pisah pakai kain hok tak berjahit. Maknanya kain dia tu dia balut gitu. Kain naik tangga tu nyelok pada pohon. Adalah abang belanja liu semua awak kena balik duduk di rumah.
Bini kita pun kata, kita kata apa kata lagu ni kepada suami kita. Kita kata, abang ingat mudah kau nak tukar. Sudah lalu. Tok laki pun rak, mari kecil hati. Duduk dalam laknat Allah, orang tino lagu ni. Duduk dalam laknat Allah. Duduk dalam laknat Allah ni sehingga mana? Ni, sehingga hari esok. Kalau demo awak kecek pe lagu ni dengan tok laki pada masa pagi hari lagi, contoh belum pada subuh, tok laki bangun tak boleh nak tidur, gulawe duk tengok seling. Nah, siapa cikgu? Dah. Tok laki duk tengok seling, duk tengok kipas, duk bila cicuk 1 2 3, lepas 3 sebelah, lepas 3 sebelah. Bengong dah tok laki ni. Pasal apa? Pasal lama sangat dah tak jumpa dengan bini ni. 3 minggu 4 minggu dah tak jumpa dengan bini. Bengong kelu dah tok laki. Jadi bila duduk pada keadaan itu, tok laki sumuk lah dengan bini. Tok laki sumuk dengan bini. Yang balik yang Waalaikumsalam. Yang balik yang nyanyo lah kabel. Oi, abang ingat tukar seni ko. Nak balik kampung boleh aja. Rak mari. Kecil hati tok laki bini kata gitu. Kecil hati tok laki bini kata gitu. Maka start daripada tu. Selamat pagi. Start daripada tu berdosa dah. Berdosa dah isteri kita tu. Berdosa dah lah kakak dia tu. Kita orang tina berdosa lah dengan tok laki bila kata lagu tu kepada tok laki tu. Jadi bila dosa dah kita isteri ni, bukan dosa saja dik kakak. Malaikat laknat, nabi laknat, Tuhan laknat, burung hok tengah terbang laknat. Dak contoh memang apa faham. Tetapi tindakan drastik kena buat. Sama ada balik hari tu pujuk tok laki ataupun berhenti kerja. Tu lah cara dia. Pasal tok siwi tok laki kecil hati. Demo bukan masalah gapo dah ni kita orang tino kerja ni untuk gapo sebenarnya. Adakah hanya kerana tutup nafsu ataupun memang kerja kerana nak tolong tok laki sungguh. Kalau kita ni kerja dengan niat nak tolong tok laki suruh kelik-kelik. Tetapi kita ni kerja kerana nafsu. Tok laki kata balik yang tak balik. Habis kerja banyak lagi esok. Lagu tu kita kejap dengan tok laki. Hak kita kononnya pada asal-asal kita guna alasan kerja nak keluar daripada rumah, menghadirkan pandangan ajnabi kepada kita, pakai minyak wangi, pakai baju comel-comel. Pakai baju comel-comel. Janguk pergi pak kerja nak peluk cikgu. Cikgu tak ada lah. Kalau kerja cikgu tak ada lah. Orang tina payah kena becel lah habis. Orang Kelantan bini kerja suami suri rumah. Ikut lagu-lagu mana pun atas perbincangan demo dua lah. Lagu-lagu mana cuma hamba royak ni gitu dah. Waalaikumsalam. Sebab menuntut masa lama dipertikaikan. Gini hamba royak dah. Kalau tu laki kecil hati dengan kita, contoh nak tanya, tok laki kecil hati dengan kita buat gapo? Berapa kali dalam rumah tangga kita kecil hati dengan tok laki, kita pujuk tok laki nak tanya. Pasal tuntutan mengutamakan suami ni. Tuntutan dalam Quran ni mengutamakan suami. Mari bini hok jadi kepala pengak, dia kata, tok laki ada gapo tok laki aku. Hormat tok laki, buat gapo hormat tok laki miskin. Gitu kita kecek dengan agama. Pun orang tino lagu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dah. Orang tino jenis lagu ni dalam neraka esok, malaikat ikat kaki, ikat tangan, suluh kok punggung, tubik kok mulut. Ingat, suluh kok punggung, tubik kok mulut. Kau demo seru lagu mana? Demo tidak rasa terancam kau dengan ancaman Nabi, dengan ancaman agama. Kau dah tak ada rasa gapo? Tak ada rasa gapo? Tak ada rasa macam takut kau, tak ada. Jala dah tu. Tak lama, boleh 2-3 hari lagi jadi dengan kafir kan gitu. Kau kita. Ingat ni agama ni boh.
Ni syariat ni. Hak ni kalau mu tak lepas, mu kata lelaki mu tak lepas hak ni dalam kubur mu tengoklah. Lon ni tak tahu dia kalau dia mau percaya kau kata-kata Nabi. Kalau dia mau tak percaya kau kata-kata Nabi belah. Tak ada masalah. Deh. Dia mau nak dengar watuk lelaki kau, dia mau tak dengar watuk lelaki kau ikut demo. Kalau dia mau percaya kata-kata Nabi, hak ni dia mau utama ni. Tapi lagu tu lah, moga orang tinolah ni boleh pergi gon ni deh. Orang tinolah ni boleh pergi gon ni tu hai dia, bukan tok lelaki. Lagu tu. Berti kerja tu pun kalau suami mampu, percaya gak dengan rezeki Allah. Percaya gak dengan rezeki Allah. Apa yang tak percaya dengan rezeki Allah? Bini kerja kau, bini tak kerja kau, siapa tolong? Kalau dia Allah kata mu ada rezeki, mu ada rezeki. Mu nyawa pagi esok, mu nyawa pagi esok. Kalau Allah kata mu tak ada rezeki, bangun pagi tu tak bangun tu. Alik pagi tu tak bangun, kira tak bangun tu. Kalau mu tak ada rezeki. Tetapi kalau mu ada rezeki, mu tidur malam ni esok mu bangun nyawa. Deh. Tok lelaki malah ya demo duduk dalam rumah tangga, tok lelaki malah tu buat apa? Buat apa ya tak secerah-cerah tok lelaki hok malah. Tok lelaki malah. Bercerah. Apa dia mau duduk dengan rumah tangga tu, pas dia mau gejajar atau reti tok lelaki malah. Duduk dalam rumah tangga tu buat gapo? Nak tanyalah, nak buat gapo? Mikir kau anak. Kau mikir kau anak duduk dalam rumah tangga sampai ke mati lah mikir kau anak. Awi alasan mikir kau anak. Mikir kau anak ustaz, mikir kau anak. Dah mikir kau anak. Duduk situ, jangan duduk komplain lah. Mikir kau anak. Tidak khidmat kau suami pun ingat anak tu ada kena jaga. Kita reti no, kalau kita jenis ada bahasa, ada agama, boleh pergi mahkamah nu. Boleh pergi mahkamah nu. Tu sebab orang suruh ngaji kat no. Orang suruh ngaji. Kalau kita tak ngaji jadi lagu ni, jadi terperuk. Duduk dalam rumah tangga. Duduk dalam rumah tangga. Tak tahu kaedah lagu mana. Tak tahu kaedah lagu mana. Jadi bini tak tahu kaedah. Untuk laki perangai lagu ni, untuk laki perangai tak tahu kaedah nak orang tak tahu. Cuma ingat sabar itu lebih baik. Sabar itu lebih baik. Tak sabar nak lagu mana. Untuk laki perangai penyepak. Nak ceram mikir kau anak. Mikir kau anak. Sabar atas dasar anak. Nak kata orang no. Nak kata orang no. Jangan guna alasan. Jangan guna alasan. Suami gini. Lepas tu gi kecek kata reti. Hak ni hak jadi masalah retino ni. Retino dia tak ada email retino dah. Ingat retino mulut dia tak ada email. Dia tak ada agama retino kalau mulut dia. Kalau retino dia ada agama dia duk sini. Dah tu. Nak duit poket sendiri sebab suami tak mampu. Jangan komplain. Tu macam royak dah ni. Kalau kata tok lelaki malah, kita nak juga duduk dalam rumah tangga, jangan komplain. Ni dok tok lelaki malah nak pitih, nak duduk dalam rumah tangga, mana boleh. Imanmu akan tercabar. Kok mana-mana pun imanmu akan tercabar. Hongi buat report polis kan no. Allah jangan buat pelik gak. Jangan buat pelik. Kalau kat no rasa ada retino hok perangai jahat, tok lelaki orang jatuh pun ada perangai jahat. Gitu ya benda. Tok lelaki katok pergi report polis kena katok gitu, buat tasawuf gitu. Tak boleh teh. Pergi report polis. Sebab tu ramai perempuan dok Kelantan paling ramai. Bukan Kelantan paling ramai, Terengganu paling ramai. Suami tok klik 3-4 bulan nafkah zahir je bui. Gelepar dah tu. Kalau nafkah zahir tu dia gini. Nikah tak wajib jemuk. Dia jadi wajib jemuk ni, bila salah seorang minta baru jadi wajib jemuk. Gitu. Kalau tak minta tak wajib jemuk. Gitu. Tu yang ketiga.
Tak si, tok laki suruh balik, tok laki tu suruh balik. Yahweh balik. Tek skering adik kakak tak geruk tu. Nak balas jasa mak opok lagu mana kita kalau kita bini orang. Kalau kita nak guna alasan nak balas jasa mak opok. Kalau kita nak guna alasan nak balas jasa mak opok, kerja dengan alasan nak balas jasa mak opok. Tak boleh terima oleh agama. Pasal dia menikah dah. Pasal dia menikah dah. Kalau dia mau tak nikah lagi, pasangan kalau pasangan tu urik-urik tu lagu mana tak nyata dosa kau. Sebab tu hamba kata sana api-api. Dia jadi wajib bila pasangan kita minta. Kalau pasangan kita tak minta, tak jadi wajib. Tak wajib jemuk. Kalau kata wajib jemuk, mesti ada waktu dia. Kalau kata wajib jemuk, dia mesti ada waktu dia. Contoh, wajib semaya 5 waktu, wajib puasa setahun sekali. Kamu je ada sayang aja dah. Tak sih, tak lelaki. Kau tu sama-sama kerja. Kalau tok lelaki kerja swasta. Kalau tok lelaki kerja swasta, pok kita nak balik ke agak-agak. Pok kita ni, kakak-kakak ni. Nak balik ke? Baret tak naik kena pergi bomo lah kat dia weh. Kena pergi bomo boleh nak pergi pasak boleh, tak ada masalah. Jenis hari-hari metok tak ada lah. Jenis hari-hari metok tak ada lah. Saja orang jatuh saja kau minta jemuk. Orang jatuh retino lah. Dua-dua lah. Hok gitu. Gitu. Tu. Orang duk kecek pasal benda lain popok munggi pakai jemuk ni apa hal. Tak sepin dah tok laki kerja swasta lagi, wi alasan. Saya kerja suami saya kerja swasta. Bapa saya kena patuh kepada dia, dia sepatut patuh kepada saya kerana saya kerja. Ada orang tina mikir lagu tu. Dah dia tu kerja swasta, dia patut kena berhenti kerja swasta, ambo kerja sepatut dia tu kena mari rumah hamba ni, bukan hamba balik pergi rumah dia. Ni kata-kata seorang isteri ahli neraka. Tak boleh nak kata gana dah. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menekankan sangat-sangat bahawasanya kena ikut tok lelaki. Kita orang tina guna alasan untuk tidak ikut tok lelaki. Orang suruh ngaji tak usah ngaji. Guru kita ni, kalau kita dah jadi isteri orang, adik kakak dia, kita dah jadi isteri orang, tak payah susah-susah masuk you sebab tak gimana juga. Kita ni kalau kita jadi isteri orang, kita termaktub di bawah undang-undang tu. Dekat Malaysia, suami raja isteri hamba. Siapa dia kata lagu tu Kak Ina, jangan kecek lagu tu gak agama ni Kak Ina. Rumah tangga ni pelengkap kepada iman ni, pelengkap kepada agama ni. Rumah tangga ni pelengkap kepada agama ni. Tak boleh kecek lagu tu. Isteri hamba tok laki raja di Malaysia, ratus rumah lagu tu lah. Tanpa suami tak izin, berdosa. Harta tu harta haram selama mana kat nego tu kat duduk dalam anak Allah. Gitu. Biasalah dalam anak Allah gitu. Gitu saja. Gapo-gapo sebab nego ni bukan tugas kita. Cari rezeki bukan tugas isteri adik kakak. Kena faham molek. Kalau macam adik kakak tak usah kerja, tok laki tak usah kerja ataupun payah tu dalam kitab kecek bab retina dulu. Jadi kena orang retina tak ada dalam lengo dulu. Esok lusa kita ngajar bab orang jatuh pula. Gitu.
berniaga sebab tok lelaki tak beri duit. Kalau PJJ suami tak bagi balik, suami pula tak balik, duduk sekali lagu mana? Awak kena balik duduk dengan tok lelaki, bukan tok lelaki kena balik duduk dengan suami. Berat tahun ni pada tahun lepas. Lagu tu. Lagu tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, sejarah ni. Ada orang repot juga. Rumah tangga ada orang repot juga. Isteri nak berhenti kerja, suami tak bagi sebab minta tolong. Kalau tak nak kerja, suami tak bagi, macam mana? Gini. Bagi hamba baca kitab dulu. Lepas tu hamba jawab soalan-soalan untuk penyelesaian. Bagi hamba baca kitab dulu sudah. Lepas tu kita buat soal jawab berkenaan rumah tangga. Tak usah rusing. Tak usah rusing. Aku ahli sunnah. Aku bukan Wahabi, aku bukan feminism, aku bukan Jabariyah, aku bukan Qadariyah. Jangan rusing. Tak apa. Biar. Biar. Yang keempat, menyelok pintu ketika suaminya hendak masuk kepadanya. Orang tinolah ni, ramah selok pintu. Dia berasa hati dengan tok lelaki, dom, dia tutup pintu, dia kunci pintu. Ni antara salah satu. Ni antara salah satu ciri-ciri perempuan ahli neraka. Nabi SAW kata lagu mana bagi perempuan ni? Orang perempuan lagu ni Nabi SAW kata lagu mana? Orang tino lagu ni bila mana dimasukkan dia ke dalam neraka, malaikat yang sangat garang, malaikat yang sangat bengis. Pada ketika ni malaikat pegang rata tangan. Malaikat rata tangan, rata kaki. Malaikat rata tangan, rata kaki, buat tonggeng lagu tu. Buat tonggeng lagu tu. Buat tonggeng lagu tu, maka api neraka tu dia akan bakar kepala. Dia akan bakar kepala tu. Dan bila mana api neraka tu bakar kepala retina, kerana sebab dia koci pintu kepada tok lelaki dia. Dia hacur kepala, dia takut. Ingat, kepala hacur ni, ingat azab dibakar itu pedih. Sebab bakar ni dia bukan bakar dia pecah lalu dok. Dia bakar, dia gelegok dulu. Dia gelegok. Dia jadi panas, pala pom, baru dia netuk kepala. Pop, dia netuk. Kau tu. Ingat, kalau macam kakak-kakak orang tino, kalau dia ada banyak jenis dosa, dia ada banyak jenis boleh kat rohani, boleh. Saat ni jawab dah. Tapi apa kaitan tok lelaki ada tino lain? Apa kaitan tok lelaki ada tino lain? Kau sebenarnya nak pasak atas gapo? Sudahlah. Dia dalam neraka ni, dia macam-macam. Dia macam-macam balasnya. Antaranya balasnya hok berat adalah dibakar. Antara balasnya hok berat adalah dibakar kerana sakit dia tu. Sakit yang menyebabkan berpanjangan, dan sakit yang menyebabkan berpanjangan, dan sakit tu dia akan berulang. Dia panah kepala, dia panah pum, dia netuk kepala, dia takut mula. Dia panah pum, dia takut kepala, dia pecah kepala, dia takut mula. Lagu tu. Tu antara balasnya orang tino tu. Antara balasnya orang tino hok berahi koci pintu kau tok lelaki. Jadi tak boleh. Tak kira lah atas alasan ngaju kau, atas alasan
lari kau tok laki kau atas alasan gapo saja tidak boleh, haram hukum dia. Orang tino ya koci pitu tok laki duk luar. Dah. Yang kelima, isteri yang meminta cerai. Duk saja tengah makan nasi, kita cerah, balas dengan tok laki kita cerah, hak ni isteri ni tak akan bang syurga terus. Nak kata kan tak kira apa jua keadaan orang tino minta cerai dengan tok laki, orang tino lagu ni tidak bang syurga. Banyak dah dalam kitab-kitab rumah tangga, hukum-hukum dan juga banyak dah dalam majlis fatwa berkenaan dengan orang tino minta cerai ni. Hak ni menjadi masalah kepada kita orang tino. Hak ni minta cerai nak buat rano kalau bini gigi tu ajam molek nak kata rano ajam molek nak kata rano sebab minta cerai ni dia jadi tak betul kan rano nak kata dia masalah. Minta cerai kita dua sikit-sikit cerai. Orang lain duk ngatik la ilaha illallah, bini kita duk ngatik kita cerai. Kalah pok ya concor dia. Pok ya concor dia lain wa ima colli. Pok ya concor dia. Bini kita cerai. Lepas tu pejam mata dan bayangkan muka walik. Penat buat kita. Tak boleh. Apa jua keadaan, jangan minta cerai dengan tok lelaki. Tak boleh nak gapo-gapo, tak boleh nak dengan perangai tok lelaki, tak boleh nak pergi mahkamah buat riput. Ataupun pergi mahkamah buat pasak. Kalau ada perangai tok lelaki yang kita tak kenal, mudah saja. Jangan buat rohok-rohok minta cerai dengan tok lelaki. Cuma walaupun bercerainya kita dengan suami kita tu lepas dah, gapo lepas dua-dua lepas tetapi perbuatan kita minta cerai dengan tok lelaki tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ingat, kalau Allah tanya di padang mahsyar, risiko kita nak masuk neraka tu mudah. Dia ada benda-benda yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tanya kita ni di padang mahsyar tu, hak tu rohok kita. Hak tu memang rohok. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tanya berkenaan kepada perbuatan kita atas muka bumi ni di padang mahsyar, hak tu kita selamat. Lagu tu. Yang keenam, ia bermasam muka sesudah bersihnya ia dari haid dan nifas. Kalau jenis panah barang lagu mana ngatuk semua. Jenis panah barang bubuh barang dalam air sejuk. Kalau ngatuk tidur. Kalah. Buat gitu. Kalau jenis panah barang buah dalam peti sejuk, kalau ngatuk kena tidur. Pergaduhan berterusan berdosa kau pada menuntut cerai, berdosa. Tak boleh. Gitu. Dok. Ada orang tino dia tarik muka dengan tok lelaki dengan alasan mari kota. Dok. Dia tak boleh guna. Isteri ngaju dosa juga. Isteri ngaju pun dosa juga. Tak boleh tarik muka. Kita isteri tak boleh tarik muka dengan tok lelaki lain daripada kita tengah uzur. Kita tengah mari kota. Tu pun ada setengah ulama berpendapat bahawasanya dengan tok lelaki ni tak boleh tarik muka langsung. Kerana sebarang perbuatan kita kalau tak ada sepahaman lagi cerah. Kalau tak ada sepahaman lagi cerah, bicara lagu mana tak jumpa jalan temu pergi mahkamah cerah. Mu jangan duduk pergi tempat ramai mu cerita bab perangai tok lelaki. Mu tak boleh lagu tu adik. Jangan buat kerja lagu tu.
tok laki sak dadah kita cikgu. Habis berti, habis sak dadah. Beres habis berti. Pas buat pulak. Tak boleh nak pergi mahkamah buat cerah, minta cerah di mahkamah. Biar mahkamah yang putuskan. Kita bodoh-bodoh pergi habis saya nak cerah. Tak boleh. Hak ni bahaya bagi orang tino. Kena faham molek. Tak boleh hak ni. Kaedah lagu ni tak boleh. Mu nak minta pasak, mu gilah minta pasak. Minta pasak di mahkamah, bukan di rumah dengan tok lelaki minta cerah tu. Dengan tok lelaki dia tunjuk backing dengan orang luar. Ramai orang tino lagu tu. Tak secerah selesai. Kalau tawar hati berdosa, kata tawar hati berdosa. Orang tino tawar hati dengan tok lelaki berdosa. Orang tino tawar hati, ulama kata 3 perkara yang Allah sekat. Kalau orang tino tawar hati dengan tok lelaki ni 3 perkara yang Allah sekat. Yang pertama rezeki, yang kedua sejahtera, yang ketiga ilmu. 3 perkara ni kalau kalau kita tawar hati, 3 perkara ni tak masuk dalam rumah. Suami saya dia diam je, dia ketuk busuk. Alhamdulillah, terima kasih kepada suami kak kerana ketuk busuk. Ambo ketuk tak bau. Suami tawar hati ke isteri, kena minta maaf dengan suami. Kita isteri tawar hati, suami tawar hati ke kita kena minta maaf dengan tok lelaki kita. Dia apa yang jadi tok lelaki jadi tak sih kau kita tu, kita kena minta maaf dengan tok lelaki kita. Cari pucuk apa tok lelaki kita jadi tawar hati. Jadinya ustaz kesal kepada family. Sama saja dia bagi kesal belaka. Dia bagi kesal belaka. Lagu tu. Maka antara orang yang bermasa muka dengan suami ni adalah rezeki dia payah nak masuk. Jadi kalau kita duduk dalam rumah tangga payah benar, rezeki payah lah. Tok lelaki payah nego. Gini Kak Lah, ambo tengok Kak Lah ni sangat-sangat tersakiti. Jadi kalau Kak Lah rasa tersakiti dan Kak Lah tidak rasa boleh sabar dengan keadaan rumah tangga lagu tu, Kak Lah pergi mahkamah royak nak tuntut fasad. Lagu tu je. Senang saja. Senang saja. InsyaAllah jumpa jodoh yang baik. Ni kalau duduk lepas sore minum air tebu sore tak boleh. Cara molek ustaz Wek tak ada sepahaman. Lepas cerah baru tahu ngadu dia beluk saya. Kena gilah di rumah. Tapi Kak Lah sabar puluk demi anak. Maka sabar demi anak lah. Sabar demi anak. Kalau kita guna alasan anak nak sabar, maka sabar demi anak. Nak suruh sabar kerana Allah ni puk kita ni tak tahu lagu mana. Kalau kita yang tahu hati, siapa dia kita tu? Kita dua tahu hati. Kita jadi gano kita tahu hati. Kalau kita tahu hati, contoh orang tino kau, orang jatuh kau, kalau bubuh kita ni maksudnya ambo sekali terpalik. Ambo tak ada kaitan dengan masalah di kakak. Nak tutup fasad orang perempuan kena ada duit ustaz. Kalau tak payah. Minta dengan keluarga lah, minta dengan ayah, minta dengan mak, minta dengan adik-beradik. Minta dengan adik-beradik royak nak buat fasad dengan tok lelaki. Dah kalau kata nak cerah sangat agak. Tak ada pitih kehegi lah nak cerah sangat agak. Benda mudah sebenarnya kita pasal kita tak tahu kaedah. Pasal kita tak tahu kaedah. Dah kalau kata kita nak cerah dengan tok lelaki, ayah kita lah kena tanggungnya pula. Gitu ya benda. Kalau mak ayah kita kita sebui pitih mu nak pergi naik mahkamah nak pasak dengan tok lelaki, kita sebui pitih. Maka duduk situ. Nak cerah kena bayar mahkamah. Loan ni bayar belaka kat weh. Nak cerah kena bayar, nak menikah kena bayar, nak beranak kena bayar. Mana ada free loan ni kat weh. Pusing weh tak mari bini salah ustaz. Dah kecek bab bini. Jalan penyelesaian dah mau tak seguna. Kalau ibu kepada
Kalau ibu kepada isteri tak bagi ikut suami, lepas tu isteri tetap duduk dengar ibu dia lagu mana, sama juga deraka juga. Mak pok adik-beradik, mak pok adik-beradik, pok saudara, isteri tidak ada hak nak atur hidup isteri kita. Kalau kita ayah ibu, adalah ayah ibu dalam ni hak duduk suruh nalipu ke anak. Ambo tak tahu, ambo bukan kerja di jabat agama, di mahkamah, tak tahu. Tapi setahu ambo dalam 1,000 riyal gitu. 1,000 riyal ke 1,500 lagu tu lah. Kalau kita ni tidak tidak boleh. Tidak boleh ikut telunjuk mak kita kalau kita ni dah jadi bini orang. Kalau kita dah jadi bini orang, tak boleh ikut telunjuk mak kita, tak boleh ikut telunjuk ayah kita, abang kita, adik-beradik kita, tak boleh. Kerana kita isteri hak suami kita. Lagu mana cari masalah penyelesaian? Kena pergi mahkamah tu Kak Fauziah. Kena pergi mahkamah. Kalau macam Kak Fauziah cerita ke ambo pergi jalan penyelesaian pun Kak Fauziah tak buat juga. Kalau Kak Fauziah buat pun, tok lelaki Kak Fauziah pun tak buat juga. Lagu tu. Maka tidak boleh bermasai muka dengan suami apa-apa sebab sekalipun. Cuma kita tok lelaki janganlah pergi mutuh dalam pinggir bini. Ni tahu dah metaka bini tak boleh nak masai muka kak. Mentaka bini tak boleh masai muka kak. Nyagi luduh dalam pinggir bini. Tak boleh lagu tu. Ni masai muka tanpa sebab, ataupun masai muka sebab dengan sebab yang remeh, maka hukum dia berdosa. Dan yang ketujuh, dan beberapa lagi yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, banyaklah masalah-masalah lain lah. Dan akibat kepada perbuatan isteri menderhakai kepada suaminya, maka apabila seorang perempuan melakukan mana-mana perbuatan derhaka yang tersebut itu walaupun sekejap, nescaya tiadalah wajib atas suaminya memberi nafkah padanya pada hari itu, dan juga tiada wajib memberi pakaian pada ketika itu, dan tiada wajib mendatangi pada gilirannya. Bahkan suami menghukumnya dengan meninggalkan tempat tidur sehingga ia berhenti daripada menderhakai dan kembali patuh dan taat kepada suaminya walaupun beberapa tahun sekalipun. Kalau kata orang tina derhaka hak sebut dalam 7 nekara tu tadi, duduk dalam edah, lepas cerai ngandung duduk dalam edah. Tak sekecek lagu mana, lepas tu tok lelaki buat tak tahulah. Tak secara lah abang ni Adnan. Abang ni tak secara lah, kalau bini jenis tegur dia buat bekok gitu, tak secara. Abang tegur, abang WPT boleh 100 riyal kak. Tegur marah-marah WPT boleh 100 riyal. Boleh setahun 2 tahunnya lembut lah hati. Orang Tino ni, ingat orang Tino ni dia pitih lah. Pasal orang Tino ni dia lagu tu, dia Tuhan dia pitih lah. Jadi dia kena tak kau pitih orang Tino ni. Kalau orang Tino, kalau kita orang jatuh hak jenis reti bahasa, maka kita tahu kiblat bini kita mana. Kiblat bini kita Allah Subhanahu Wa Taala, kau kiblat bini kita ni pitih. Kalau kita tahu dah kiblat bini kita ni pitih, maka we pitih dia. Jangan we Tuhan. Kata kita gila. Iya betul. Jadi pulak tak apa we pulak. Jadi pulak we pulak. Kita tak nak kata gapo dah. Orang Tino ni ya dua ya. Dalam masalah ramai-ramai orang Tino dua kepala. Ya sama ada dia pilih Tuhan ataupun dia pilih pitih. Kalau orang Tino kita tahulah dengan perangai dia, kau lagu mana kau boleh insya-Allah. Kalau kalau perangai dia kau lagu mana kau atas kita sendirilah. Kalau jangan wi hak biru, wi hak seria memelah dia marah. Kau dia marah. Wi hak warna putih star tu.
Ui hok hadiah putih, ui hok warna putih star tu. Jangan ui hok warna biru. Nah, ui hok warna biru memang lah. Dok ambo yak gedoh ke as. Ke as tengok kau dok saat ni komen lagu mana. Nah, duduk atas kursi kat warisan. Nah, ke as tengok lagu mana. Hok masa kita sebut isteri enggan berpindah kepada suami. Ramai mana tu? Ramai mana isteri-isteri komen tak saya berhenti kerja. Bapa tak saya berhenti kerja. Sedangkan tuntut nafkah tu bukan pada suami. Bukan pada isteri, pada suami. Bapa? Kerana sembah dia pitih. Kerana sembah dia pitih. Nah, jadi lagu tu. Dak. Iyo, kena wipiti. Orang Tino dia tak akan berhenti. Dia tak akan buat sesuatu benda untuk suami dia melain daripada piti. Tak ada orang Tino sanggup buat lagu tu. Tengok. Dah tak laki we tak cukup. Aku kata dah. Tak boleh. Memang lagu tu. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Suka dia. Memang lagu tu tak nak kata apa dah. Dia orang Tino dia lagu tu je. Dia kalau tidak Allah dia pitih Tuhan dia. Tak jadi hati terluka bagi pitih pun tak jadi kalau hati terluka. Dua tu lah. Baloh jalan tak seremo. Tak seremo. Memang tak seremo. Hak tu lah. Jebonia sebutir. Allah. Bonia sebutir orang tak kecek Bonia. Allah Bonia. Malu kat orang nak kecek je Bonia. Nasabah kecek je Bonia. Kak tasoh. Jangan. Malu kecek je Bonia. Allah. Zaman bila pakai je Bonia. Orang tak wakar dah je Bonia lo ni. Tak ada. Tasoh dah. Je Bonia. Alolah. Nak aku je Bonia aja. Kita nak kalau bini kita pujuk dengan Jebonia. Jebonia je. Allah. Habis apa tu? Ili tu Jebonia tu. Allah. Jisyuk Allah. Bocah pakai jisyuk ni. Bocah. Titus boleh kira. Tengok kat ayah. Baru yo kena barang deh. Deh. Ceramah kena nakir dua-dua. Deh. Maka lagu tu. Kalau disebut yang di atas itu, kalau sebut yang di atas itu nekara 7 perkara tadi, maka tidak wajib bagi isteri, tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepada isteri. Gitu. Dan perempuan yang derhaka itu dilaknat oleh malaikat. Sedap kita ni. Sedap kalau kita ni. Dan perempuan derhaka itu dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat yang sentiasa berbakti kepada Allah, yang mana tidak pernah derhaka kepada Allah walaupun sekelip mata. Dan perempuan itu dan perempuan itu akan diseksa oleh Allah, yang dengan Allah, yang diseksa oleh Allah, yang mempunyai kekerasan di dalam neraka. Orang Tino hak derhaka kepada tok lelaki. Ada jangan rusing. Ada jangan rusing. Sedaplah duk baca dosa apa ustaz baca dosa. Muka tajuk dosa. Terima kasih wi pulau, wi singo seko, wi pulau. Pasal tengah baca bahagia orang Tino, jadi orang Tino tak ada lengo lah dulu. Allah. Nak aku tak si berubah gitu nasihat-nasihat tak si dengar. Kita orang Tino ni kita rumah tangga kan bak orang Tino dulu. Mana-mana kita rumah tangga pun dia bak orang Tino dulu. Jadi dengar dulu kita orang Tino. Dengar dulu kita orang Tino. Nanti bak orang jatuh puluk. Sabar dulu. Kita suka dengan nasihat. Alhamdulillah. Kita dah taubat yang ustaz sebut semua tu dosa. Ada lagi kodok. Taubat tu dengan Allah. Hak dengan tok laki kena pergi minta dengan tok laki. Siapa tok laki sebut
ambo reda ke demo. Baru tak apa. Masa gaduh suami minta cerai dengan alasan duk bahagia. Kak buat tahu je. Boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang ada orang jatuh hok jenis bongok ada. Orang jatuh hok jenis bongok ada. Kita habis dah baca kitab Muhimmah kak kak lambat masuk. Tak ada kelas pula. Ahli standard ni masuk kitab Muhimmah dulu 1000 lebih view. Kitab Muhimmah dulu view 1000 lebih. Macam-macam retina masuk. Hok jenis tak tutup aurat hok jenis tak tutup aurat, hok jenis macam-macam masuk. Hok jenis lawan tok lelaki macam-macam masuk. Alalah. Ambo baca sekali lagi. Perempuan yang derhaka itu dilaknat oleh malaikat. Kena laknat di malaikat ni tak bang syurga lah kita tak bang syurga lah kita, kena laknat di malaikat gitu. Dan perempuan itu akan diseksa di dalam neraka. Kalau kita lawan tok lelaki dalam hati lagu mana, hati kita tak comel. Tak dosa, cuma tak comel. Makruh saja hukum dia, takut tubik. Gitu. Wallahu a'lam. Ada soalan, mari pakat tanya. Ada soalan, mari pakat tanya. Pasal muka kata koretin tu, muka surat depan kata koretin muka kata koretin habis dah pakat lari ada lah. Kalau ada jenis orang jatuh, hok jenis perangai bongok-bongok tu buat tak tahu sudah lah. Orang jatuh duk ugut nak cerai tu perangai bongok tu. Suami tak bagi. Suami perangai uduh lagu mana, lagu tu perangai uduh. Nak kata mana? Dosa besar yang ketiga tu apa? Dosa besar yang ketiga, Allah jatuh kali. Isteri enggan berpindah bersama suami. Isteri enggan berpindah bersama suami. Habis doh. Anggaran berapa sebenarnya? Tak ada anggaran. Harta tak ada anggaran. Kalau duduk Kuala Lumpur sesuai dengan Kuala Lumpur, dengan rumah, dengan baju, dengan makanan. Kalau duduk di Kelantan sesuai dengan Kelantan, rumah, baju, makanan. Tu saja. Tu bab nafkah. Beli di Sompi sebagai petua untuk kuat dan sabar. Bagi petua kuat dan sabar, banyak-banyakkan bersyukur. Gua nak cepat hari ni. Ada kelas pukul 10. Kepada adik kakak 100 cukup ke? Kalau duduk di Kelantan rasa cukup 100 cukup. Fakar cerai demi kebaikan sebab suami ada perangai yang tak ikut lunas-lunas Islam, tak serius. Tapi boleh. Suami tidak gini kaedah dengar dulu kaedah. Adik kakak dengar dulu kaedah nak oyak molek ni. Dengar dulu kaedah tapi sebelum tu abang nak ngeping 3 perkara. Kepada adik kakak yang berminat nak masuk kelas fardu ain, adik kakak boleh kontak dengan Cik Su. Kontak dengan Cik Su untuk masuk kelas fardu ain. Kelas fardu ain kita buat 4 hari seminggu. Kita buat 4 hari seminggu maksud 4 hari seminggu ni Senin, Selasa, Rabu, Khamis. 4 hari seminggu. Kelas fardu ain kita. Maka bila kelas fardu ain kita ni 4 hari seminggu, kita buat 2 sesi untuk 1 hari. Kita buat 2 sesi untuk 1 hari. Sesi pagi pukul 10 pagi, sesi malam pukul 9 malam adik kakak. Kalau adik kakak nak masuk sesi pagi, adik kakak masuk sesi pagi. Dan kalau adik kakak nak masuk sesi malam, adik kakak masuk sesi malam. Kalau adik kakak nak masuk dua-dua sesi, maka masuk dua-dua sesi. Tak ada masalah. Kelas online di Google Meet, kita ada baca kitab. Dan kerananya ramailah viewers hari ni, ambo nak bagi kitab percuma. Adik kakak yang daftar fardu ain hari ni, ambo bagi kitab percuma sebanyak 4 butir kitab percuma untuk selesai kita dalam bab fardu ain. Dan yuran bagi kelas fardu ain ni adik kakak, harga dia RM50 saja sebulan. Jadi kira sendirilah murah mahal. 8 sesi. Panggil Cik Su orang cari ni.
nanti dulu mufti laut nama. La ilaha illallah. Nah. Laki boleh, orang tina pun boleh, tak ada masalah. Ni kontak Cik Su. Nah. Siapa daftar hari ni, ambo bagi 4 butir kitab percuma. Kitab Fardu Ain percuma 4 butir. Tak kira lah berapa ramai daftar hari ni, ambo bagi 4 butir kitab percuma. Nah. Jadi adik kakak, yuran bulanan dia tu 50 riyal saja sebulan. Murah sangat-sangat. Pasal kita buat seminggu 8 kali kelas. 8 kali kelas seminggu. Jadi darat lah. Okey. Bubuh sekali lagi pin. Bubuh sekali lagi pin nombor dia. Bubuh sekali lagi pin. Tu bubuh sekali lagi nombor Cik Su. Bubuh sekali lagi nombor Cik Su. Banyaklah kelas Fardu Ain ni ajar berlaku lah, bab sahsiah, bab psikologi ajar ada berlaku. Hari ni Raudah harga 10 riyal ada lagi deh. Raudah harga 10 riyal ada lagi. Harga 10 riyal ada lagi. Minyak sarah harga hari ni 12 riyal naik pusing. BAM harga 9 riyal. BAM harga 9 riyal deh. Untuk minyak sarah ni adik kakak, harga asal dia 15 riyal. Harga asal dia 15 riyal. Jadi kegunaan dia ni untuk yang ada masalah payah tidur, ada masalah payah tidur, ada masalah depression, anxiety ko, sakit sendi ko, sakit otak ko, sakit gigi ko, asma ko, kemur perut ko, GERD ko, gapo ko, boleh guna minyak ni. Ni minyak sarah hamba buat ni. Harga asal dia 15 riyal, hari ni harga dia 12 riyal 90 sen sahaja. Raudah minyak wangi Raudah. Hak EDT ni hak campur redah. Kalau hak 25 riyal tu hak tidak campur. Dia ada dua harga. Naik jerawat. Naik jerawat tak tahu tu jangan gunalah, boleh guna kalau nak jerawat kak. Kalau nak jerawat boleh guna. Ni BAM unta ni adik kakak, ni bagi hamba belakang, ni bagi hamba diri belakang. BAM unta ni adik kakak, fungsi dia sama saja dengan hak ni, cumanya hak ni dalam bentuk BAM. Hak ni dalam bentuk BAM, hak ni dah. Gini botol kecil pulak. Kok 50 ml. Botol 50 ml sebabnya kita banyak barang untuk anti radang. Contoh macam adik kakak yang ada masalah buasir kau gapo, boleh comot ni. Boleh comot hak ni, dia cepat sikit kecut. Untuk bekok-bekok lah buasir, bekok sakit gigi. Kelas kat mana? Kelas di Google Meet. Kelas di Google Meet dah. Buasir ko, jerawat ko, salah kaki ko, salah bahu ko, salah batang ko, yang mana ada bekok-bekok, accident ko, gapo ko, boleh comot. Orang tina beranak pun boleh comot juga minyak ni, ko baby pun boleh comot juga minyak ni. Macam-macam boleh comot belakang, tak ada masalah. Lagu tu. Bagi dia dah. Ni dah adik kakak dah. Resdung comot ni. Resdung beli ni kat lah. Resdung beli ni BAM unta ni. Gitu. Untuk kelas Fardu Ain dan juga untuk luka boleh tapi bagi kering dulu. Batuk-batuk hak ni boleh. Batuk-batuk boleh hak ni. Nanti saya selesai urusan saya mesej ustazah. Beres. Ni minyak wangi dia dah. Barang ni barang rukiah belakang dah. Hak ni gaharu daripada Turki. 45 riyal gaharu daripada Turki. Ni kasturi kijang. Kasturi kijang ni adik kakak, kalau adik kakak mempunyai masalah mipi ko, mipi pelik-pelik ko gapo ko, boleh comot ni dah. Guna BAM untuk resdung. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Masa takut tembung masuk kerja. Kelas dia ada 2 sesi. Kak sedih kena tinggal. Allah sedih kena tinggal. Masya Allah. Nama mek macam bubuh molek sikit mek nama. Nak kau sedih kena tinggal. Rimah sungguh. Nama bubuh molek lah. Allah doa tu. Orang doa tu panggil. Nak panggil apa? Kak sedih.
Oh, selai dalam kalbu. Oh, tahu. Oh, nama kat sedih. Kita ada sini siapa Khamis dah kelas dah 2 sesi, pagi pukul 10, malam pukul 9 malam dah. Kelas 2 sesi. Tak seterusnya kalau macam kak boleh masuk pagi, kak masuk pagi, kak boleh masuk malam, kak masuk malam saja. Yuran dia sama saja. Kak nak masuk dua-dua pun yuran dia sama saja. 50 saja sebulan, tak ada gapo. Siapa ada gangguan boleh masuk kelas. Dah. Dan juga untuk adik kakak yang berminat nak belajar, hari ni saja dah kita buka untuk kelas rawatan ruqyah ni hari ni saja. Adik kakak yang berminat untuk belajar ruqyah pagi ni kita ada kelas pukul 10 pagi. Siapa kena tinggal kita papa. Mesej kepada Cik Su royak nak masuk kelas rawatan Islam. Nanti Cik Su akan interview lebih kurang dan Cik Su akan bagi link untuk bayar lah gapo dah. Boleh tak ada masalah dah. Minyak ni minyak untuk sarah habis. Minyak ni untuk masalah sarah, seteruk kau gapo kau. Anak tak dengar kata boleh guna ni minyak ni. Tok laki tak dengar kata boleh guna minyak ni. Bini tak dengar kata boleh guna minyak ni. Tera dulu. Jangan gaduh kata tak jadi, tera dulu. Minyak wangi hok 10 riyal tu EDT. Hok campur red dah. Hok ni pati ni. Hok ni pati belaka ni. Hok ni pati belaka. Hok EDT hok 10 riyal ni, raudah go 10 riyal ni hok capur dah. Tapi capur pun dia tahan juga dalam 5 neje. 5 hingga neje insya-Allah dia tahan. Kalau masuk kelas dah duduk senyap-senyap sodah lah. Macam cikgu kita. Tahu dah. Nak tak? Nak Kalau tanya nak ke dak, abang nak hok ni dah bagi dia dah adik kakak dah. Cuma kita tak ada apa minyak zaitun daripada Palestin kita tak ada. Cara pakai minyak, kalau anak tak dengar kata cuma tubuh dia, tok laki tak dengar kata pun cuma tubuh dia. Khasiat raudah ni di pasal raudah ni ambo celuk canwa. Jadi canwa ni unsur dia unsur sejuk. Kalau macam tok laki baking, tok laki panas baran, boleh kita pakai di kita, tok laki siung jadi tok laki tok baking. Kalau bini panas baran, kita tok laki kita pakai insya-Allah bini tok baking dengan kita. Dah lagu tu. Kalau anak jenis baking mecok sama-sama, hok ni. Beli hok ni comor dia anak, comor di tubuh dia tu. Ni sama ni. 15 riyal harga asal, hari ni harga 12 riyal ni plus sing. Murah sangat-sangat adik kakak. Boleh beli insya-Allah minyak jadi adik kakak boleh tengok testimoni lah gapo. Macam-macam testimoni dah dia mau duduk sebut, dia mau duduk royak tu jadi belaka alhamdulillah. Boleh. Hok ni bam ni roda 10 dah lebih kuning. Ada Kak Faziah ada. Ada 3 jenis raudah ustaz. Ada 2 saja. 2 saja jenis raudah. Kena tekan kalau raudah harga 10 riyal dia tulis raudah EDT. Ustaz hok baking tu raudah hok mana? Dua-dua boleh pakai belaka. Raudah harga 10 riyal boleh, raudah EDT boleh, raudah hok pati pun boleh juga. Pasal dua-dua kita capur dengan canwa dan order. Terima kasih tak tahu ke berapa botol dah repeat ni. Memang berkesan masalah hok ada. Terima kasih. Boleh COD Kak Rohana, tak ada masalah. Cepat dia kakak 3 minit lagi masuk hamba nak jual. Salam anak susah dengan cakap. Ni boleh. Senang ambil semua. Senang ambil semua je lah. Hamba setuju tu. Ni dah. Ni bam adik kakak dah. Untuk resdung kau bangun pagi bersih kau lagu mana kau cuma atas dahi dengan hidung. Kita tak usah nipu, kita royak kau tok laki nak cuma minyak tak sebui baking. Boleh. Royak dia gitu. Abang minyak ni ambo nak cuma. Ambo cuma dia abang. Ambo cuma dia ambo abang kena siung. Dah. Ada ke hok pati tu sebab tak ada dalam beg kuning. Ada dah hok pati. Semua hok pati kecuali tulis EDT tu. Hok tulis EDT tu tidak pati. Hok dalam botol dalam beg kuning tu minyak sarah. Hok ni beg nombor ni. Ni ada ambo pin dah tu. Tu ambo pin dah tu. Dah. Hok tu untuk minyak wangi. Hok ni adik kakak, hok ni adalah hok ni adalah rus. Hok ni adalah rus. Rus ni rus taif. Rus ni rus taif dah.
Jadi dia bau ruh. Jadi kalau macam adik kakak nak bau ruh kau gapo kau boleh beli hok ni dah. Hok ni bau, hok ni ruh ni orang jatuh yang beli. Kalau orang jatuh beli hok ni bau sapuh lah. Dah. Orang jatuh beli hok ni bau sapuh lah. Orang tino tak apa pakai hok ni. Orang jatuh pakai hok ni bau sapuh lah. Dia lagu tu tak tahu buat apa. Mungkin sebab hormon kau lagu mana kau dah. Minta tebik dulu, ada kerja. Beres. Saya dah order. Terima kasih. Bau sedap sekali raudah. Okey. Pasal kani yang tanya bermurah hati kau hari ni. Gini lah adik kakak. Minyak sarah ni hari ni ambo nak jual dengan harga RM9.90. Biarlah skala RM15. Hari ni RM9.90. No tolong buat harga RM9.90. Sore terhad 2 botol. Sore terhad 2 botol. Cepat buat RM9.90. Bodek ni. Padahal dia nak beli sebenarnya pas dia tanya. Ni anak tak dengar kata hok mana hok ni. Hok ni minyak sarah ni. Hok lain bit nombor berapa minyak sarah? Bit nombor 1. Bit nombor ni hok ni. Ni minyak sarah. Tunggu dulu. Tunggu kan yang bertukar harga. Pasal RM12 ni mungkin mahal. Hok parti. Hok lain hok lain biar dulu. Combo pun ada, tak ada tutup belakang. Tak ada. Tak ada barang nak tanya. Okey adik kakak. Boleh beli minyak sarah dengan harga RM9.90. Limit 3 botol. Tak boleh. Tak ada 3 botol tak ada. Limit 2 botol adik kakak dah. Limit 2 botol. Ni dah. Ada cabu. Tu. Sebut. Nak beli minyak sarah 2 botol. Boleh beli. Dalam tu. Dalam beg kuning tu boleh beli lalu dah. Harga hari ni, pagi ni adik kakak, harga dia RM9.90. Boleh ke Aisyah untuk orang perempuan yang mengandung beranak. Bapa saya bang minyak sarah terbaru ni jadi berderau, berdiri bulu romo. Minyak sapu kau tu. Minyak sapu. Pasalnya mungkin sebab dia ada minyak lada hitam. Minyak lada hitam dengan minyak bunga cekeh dia lebih sikit. Seperti kita tahu lada hitam dengan bunga cekeh ni ubat untuk menghalau hantu. Gitu. Banyak dia kakak, banyak. Cepat. Dah habis masa. Dah RM9 saja. Ada siapa terima kasih hamba nak minyak sarah tu tapi tak erti nak buat boleh alamat sini je. Habis saya puding jangan. Habis saya puding. Saya order tadi macam mana? Order pula tak ada masalah. Order pula. Kalau rasa macam tak sih order sani. Cancel hok sani, order hok ni pula. Boleh tak ada masalah. Cuma time nyetok karung. Nak tutup. Tunggu dulu. 9.35 tutup. Cepat dia kakak. 9.35. Harga ni harga dalilah saja dah. Kalau adik kakak mesej kat WhatsApp kau, mesej kat gapo kau, tak boleh dengan harga ni dah. Harga ni harga dalilah saja. Ni. Barang siapa sama minyak sarah tu depan dengan dalam beg kuning. Sama saja. Hok botol kaca tu botol lama. Untuk luka lebih boleh. Luka lebih memang jadi. Terima kasih Kak Umi. Pas gani ni ambon nak lama dah. Gini, habis saya puding. Habis saya puding mesej kepada Cik Su. Habis saya puding mesej kepada Cik Su. Royak dia tolong beli. Nanti dia aja cah penghantaran berapa yang ambo tak tahu tu atas TikTok berapa ya. Atas TikTok berapa ya. Tepat dia kakak 2 minit lagi dia kakak untuk beli dengan harga RM9.90. Harga asal RM15 dia kakak dah. Rodah ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Satu hok EDT, satu hok parti. Bapa saya ni jadi mudah cepat nak marah ke suami.
terawak semaya taubat banyak sikit Kak Zurai ni dah. Buat semaya taubat banyak sikit, lepas tu banyak ke minta maaf dengan tok lelaki. Dah. Minta maaf dengan tok lelaki dah. Minta maaf dengan suami kita tu dah. Terima kasih Kak Kamarah dah. Minta maaf dengan dia ke sikit lah. Rodah 10 riyal. Hok campur bukan hok parti. Hok sama-sama tu hok parti. Dah. Cepat dia kakak. Seminit saja lagi kakak masa untuk dapat dengan harga 9 riyal 90 sen. Cara pakai dia comel. Minyak wangi pun comel, minyak sarah pun comel. Maaf tak misok moda ustaz. Kena minta dengan Allah supaya diberi ketenangan lah tu. Nah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi ketenangan lah kepada kita dah. Kadang-kadang benda tu bukan mari daripada suami. Nah. Bukan mari daripada suami. Dayah mana pula berapa saya dapat harga mahal. Harga hok mana tu kat Cinta Ruh mahal tu. Dayah mana ni? Dayah mana ni? Ambo tak ada saya nama dayah hok comel-comel gini ni. Ambo ada saya hok dayah muka-muka kelaring-kelaring gitu. Kalau macam dayah nama comel-comel ni ambo tak sayang. 25 riyal tu 25 riyal tu minta maaf dok pasal apa comel. Setahu aku sayang aku zaman sekolah dulu deh kelaring-kelaring gitu muka hinguh sebek gitu deh. Ni tengok DP jangok sangat ni deh. Tak tahu deh. Minta maaf lah ya Allah lah. Ada maaf bagi weh halah lah beke deh. Deh dah situ deh. Banyak hok habis dah minyak. Tak ada free shipping. Ada senang bagi hadiah kau sayang. Tak wi hadiah kau sayang. Berlebat nego hamba tak ada hadiah kau sayang. Deh. Kalau nak hadiah beli banyak boleh lah wi hadiah. Ni jual minyak gos 9 riyal orang minta hadiah. Agak-agak lah. Deh. Hok pasal je tu royak. Hok pasal je tu tolong royak admin, tolong royak pasal je tu. Takut orang tak tahu. Tolong royak pasal je. Abah Hanifah puberty berapa nama rima umur dekat 40 dah Abah Hanifah ni. Puberty ni umur 18 boleh lah kecek. Ni umur dekat dengan 40 dah. Nama rimanya puberty berapa. Terima kasih Kak Hasmika. Nah. Minta maaf ya Allah. Allah tak cek. Oda minyak sarah lah ni tak boleh COD JNT tak sihat barang. Kalau bayar masalah di atas. Tulis molek. Tulis penuh tak apa, komen tak apa, tulis penuh. Kalau macam hamba sebut tak boleh. Banyak dia kakak. Hadiah tu sebut dah tu. Tu dia. Tu. Ni adik kakak dah. Ni bagi dia ni. Ni bagi dia ni. Tu dia baca molek tu. Gitu dah. Alhamdulillah. Dia kalau lebih 10 riyal tu sekali dengan duit shipping lah tu dah. Kalau beli 2 ada free shipping dah. Saya beli minyak boleh kok lah. Tak boleh buat apa kat Arida. Muka berjual benar ke? Nasabah tanya boleh tak boleh. Harga sudah ditukar. Minta maaf. 12 riyal. 15 riyal harga asal. Harga asal 15 riyal bukan 12 riyal. Harga asal 15 riyal bukan 12. Tak ada nak beli dan order. Air wangi air wangi. Hak ni lah air wanginya Kak Jah weh. Tadi dah beli 5 botol beli. Saya nak beli minyak. Saya beli 15. Hari ni 12 riyal. Saat ni 10 riyal kita buat semeta je. Ada lagi ke nak minyak sarah? Ada lagi kau nak minyak sarah? Cepat. Kalau ada minyak sarah nak buka lagi go ni. Ada lagi kau nak minyak sarah? Ada tak dia beli lagi. Okey, no buat minyak sarah. No buat lagu ni. Gini, no buat minyak sarah harga dia 9.90 sen lagi sekali.
Nah, 9.90 lagi sekali ada COD. Beli layuk penyertaan. Sapu mana sapu tubuh. Beza kasturi putih dengan kasturi kuning. Tak ada kasturi putih, ada raudah putih sahaja. Raudah putih dengan kasturi kuning. No buat 9.90 sen. No buka 30 saat saja. No buka 30 saat saja. Tak usah buat 9.90 sen ya. No buat 8.80 sen. No buat 8.80 sen. Ada. No buat 8.80 sen, buka 30 saat saja. 8.80 sen minyak sarah dah buat. Orang nak beli, nyanyi kat orang nak beli. Mana aci gitu ustaz? Apa tak acinya? Kalau ustaz saya beli dah RM9 saat ni. Beli pula. Hak ni hak gol RM8. Gangguan tu nak pakai hak mana? Kasturi kijang dah. Okey, RM8.80 tak beli lalu adik kakak, beli lalu 30 saat saja. Nah. Beli betul. Betul beli pula. Dah. Terus macam hamba garu kepala. Tak apalah, hamba garu kepala pun tak apa, asal adik kakak rasa suka. Nak tubik lalat ustaz jadi beli. Dah. Tak apalah nak rano muka. Cepat dia kakak, cepat dia kakak. Cepat dia kakak. 30 saat dia kakak. 30 saat saja. Allah, kalau terlepas dengan harga RM8.80 ni, sangat-sangatlah rugi. Separuh harga weh. Harga asal RM15. Harga asal RM15. Banyak. Banyak. Ada dia jadi harga asal kak. 100 botol. Cepat. 108 botol. Cepat, stok tak banyak adik kakak. 10 botol dah cepat. Sodoh dah lah. Mampu kerah aku pagi ni. Sodoh dah lah. Mampu kerah aku pagi ni. 111 botol. Sodoh dah lah. Mampu kerah dah aku pagi ni. Mampu kerah dah aku. 112 botol terjual. Mampu 140 botol sekali terjual. Mampu kerah aku pagi ni. Sudah 17 saat. Okey, cepat. 5 4 3 2 1. Habis masa. Habis dah masa adik kakak. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doa kamu. Dah. Duduk RM8 lagi tu. Minyak duduk RM8 lagi tu. Mampu kerah dah aku. Mampu kerah dah 170 botol. Mampu keras. Sudah rezeki. Alhamdulillah. Sudah dah lah. Banyak weh. Ada kelah pula. Saya sakit lutut selalu. Minyak sarah pakainya macam mana? Kak Hani pakai dia comot di lutut dah. Kalau sakit lutut, comot di lutut dah. Jangan comot di siku kalau sakit lutut dah. Banyak botol nak buat tu lah tu. Banyak botol 3 kg lebih terjual mujarab minyak ni. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan beli siapa? Alhamdulillah. Terima kasih Abang Hanifah. Dah, ada lagi kau? Tak ada dah. Kalau beli guna affiliate dapat hadiah cabut sama je. Siapa resip ke ambo, tetap ambo kira sebagai syarat nak masuk. Nak tanya boleh jawab, ambo jawab dan payment. Terima kasih. Shipping mahal, minyak murah, boleh RM20 untuk Allah mahalnya. Beli sebotol lagi dah order. Terima kasih ke Asmika. Okey, dan beli. Terima kasih. Tegak rambut mochi Khan ni saya beli. Terima kasih. RM15 ada harga. Mampus keras aku pagi ni. Mampus keras. Dah 170 botol pagi ni. Mampus keras, nak kena siap. Esok nak kena hantar. Rohak. Tak apalah deh. Jaga-jaga. Deh nak buat lagu mana deh? We suka hilang deh. Deh. Jaga-jaga, insya-Allah tak apa. Deh. Sakit lutut, sakit tapak kaki, comot di kaki. Comot di kaki, kalau sakit lutut comot di lutut, kalau sakit kaki comot di kaki lah. Rohok. Tak ada ustaz tak jawab minyak sarah tu kalau minum. Okey, gini Kak Asma. Tak naik tu. Untuk masalah gastrik. Untuk GERD dan gastrik. Untuk GERD dan gastrik dalam air panas
Titik 3-4 titik, kaca, tunggu air sejuk sikit kau, suai sikit kau minum. Gitu dah. Kasturi ni untuk ada masalah mimpi pelik-pelik kau, boleh mimpi pelik-pelik, boleh dah, untuk gangguan boleh comot, boleh beli kasturi kijang ni. Seminit lagi adik kakak, ambo rasa sampai sini dululah. Pasal ambo pukul 10 ambo dah kelas ni. Modul tak siap lagi. Modul untuk kelas pukul 10 tak siap lagi ni. Tak ada modul ngajar lembek lutut lah. Kalau tak ada modul nak ngajar kak. Comot, jangan minum kasturi. Jangan minum dah, comot saja. Comot, dia minyak wangi, jadi terpulang pada kak lah nak comot lagu mana, nak titik lagu mana kau. Kalau macam ambo tak apa minum rasa gana. Hak ni saja, bukan boleh minum, boleh titik dalam air. Hak ni kalau ambo comot lagu ni saja. Ni titik lagu ni, titik sikit saja. Buat gitu. Comot gitu. Budak 2 tahun boleh guna, kau punya Sarah boleh, baby boleh guna, minyak tak panas. Jangan rusing, minyak ambo minyak tak panas kak. Minyak ambo minyak tak panas. Jangan rusing, jangan risau, jangan rusing, tak panas insya-Allah. Baby pun boleh guna dah. Ambo rasa sampai sini dululah adik kakak. Terima kasih Kak Emma pasal ambo ada kelas pula ni pukul 10. Jadi terima kasih kepada adik kakak yang beli yang siapa yang masuk dengan ngaji apa ni. Alhamdulillah. Kita ngaji bukan kerana kita nak cari salah orang dah. Kita ngaji kerana kita nak betul diri kita. Boleh sapu kat luka, tak ada masalah. Tapi wiloko kering dululah. Wiloko kering dulu dah. Kita ngaji ni kita nak betul diri kita dah. Jangan kita ngaji kerana kita nak tengok salah orang. Orang ni tak boleh. Maka tidak valid ilmu kita lagu tu. Tak boleh habis-habis. Kelas orang bayar. Kelas orang bayar tak boleh tu. Kelas ruqyah tu tak boleh. Kelas ruqyah tu memang tak boleh hanjok tu. Pasal tu kelas orang bayar. Ni orang tak bayar ni. Minyak yang tak campur tu yang macam mana? Minyak yang tak campur, minyak gapo tak campur? Raudah yang pati, raudah putih tu yang tidak campur. Tengok harga 25 riyal tu yang tidak campur dah. Gitu. Kalau raudah go 10 riyal ni, raudah hak campur dah. Yang sarah ada campur belaka kak. Pasal dia nak jadi ke minyak, dia kena campur macam-macam. Minyak lada hitam, minyak bunga cekeh, laga apa je campur dalam ni dah. Tapi dia boleh minum, tak ada masalah. Kalau minyak tak campur, tak logik lah kalau minyak tak campur. Kita ada live setiap hari dah. Pukul 7.40 hingga pukul berapa habis lah. Waktu untuk pagi dan malam kita buat lepas maghrib ataupun kita buat pukul 10 malam. Terima kasih kepada adik kakak yang daftar kelas fardu ain, adik kakak yang daftar kelas ruqyah mentar lagi, adik kakak yang beli dan semua player-player kita, terima kasih sangat-sangat. Dan juga kepada adik kakak, ni pengumuman last, kepada adik kakak muslimat saja yang ingin masuk dalam grup WhatsApp, adik kakak boleh mesej kepada Kak Yas. Boleh mesej kepada Kak Yas berapa nombor? Boleh mesej kepada Kak Yas, royak kau dia nak masuk dalam grup muslimat. Situ kita akan maklum belaka berkenaan dengan kelas, berkenaan dengan majlis taklim lah gapo. Kita akan maklum belaka dalam tu. Jadi kalau adik kakak berminat boleh kontak orang-orang yang berlayuk lah. Orang-orang hak berkenaan lah. Jadi yang berasa sampai sini dulu. Terima kasih lagi sekali. Hak mana tak comel tu mari daripada ambo, hak mana comel tu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita belajar, kita betul ibadat kita, insya-Allah cari redha Allah dan juga cari redha suami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.